Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Hari ini kita dalam ruangan yang terbaru, iaitu ride santai bersama dengan Yamaha. Yes, untuk ride santai bersama Yamaha ini, untuk episod kali ini kita ride apa tu, Riz? MT-09 generasi yang keempat kat Malaysia ni. Betul-betul. Actually, ya, aku dah test dah motor ni dulu masa kat Spa Circuit, tapi 4 lap je kan. So, yang ni tadi kita naik daripada KL ke sini kan? Macam mana? Atau highway? Daripada KL, ni sekarang kita kat Temyang Temyang Highway. Tak rasa penat langsung. Ha? Posisi tunggangan je memang selesa untuk perjalanan jauh. Ya? Cuma kan, Cuma? kalau saya bawa, macam tak tahulah tangan saya kapan, saya bawa cepat lenguh lah, macam cepat kebas. Kau tak exercise ke? Mungkin tangan saya lah, bukan motor ni. Kalau macam kawan-kawan rider kita banyak pergi gym. So jangan tak dengar sangat sebenarnya, Riz. Sebab saya dah lama tak naik motor-motor macam ni. Janganlah motor. Ya ke? Selalu bawa motor kecil je kan. Bila dah beralih ke besar tu yang tangan cepat lenguh tu agaknya. Memandangkan perjalanan kita pun jauh. Okey, so jom kita pergi. Kan? Okay, let's go. Let's go. Okey, inilah juadah saya hari ini. Dah lama sangat tunggu. Kat mana, Riz? Okey, kita sekarang dekat restoran Maknya Makanan Balak. Nak minta mandi, makanan tengah hari. Saya nasi goreng ayam, Riz pun nasi goreng ayam. Sahabat kita makan bakso. Lagi. Jalan ni depan dengan apa ni, Menara Tamisari ni kan, dari sana tu sampai ujung sana semuanya banyak kedai jual asam pedas. Sana cuma kita dah kenyang lah kan. Kalau kita lapar boleh datang sini, berdepan dengan Menara Tamisari. Beberapa hari lah kita dah dapat test motor ni, MT-09 2024 actually kan, V4 version 4. Jadi kita dah pergi ke Jeram, kita dah pergi ke Puchong, Putrajaya, kita dah pergi sampai ke Negeri Sembilan, Temyang, kita pergi sampai Melaka, balik Melaka sampai ke malam kat Melaka. Tapi sayangnya semalam tak dapat hotel lah, kita buat keputusan untuk balik ke KL. So semalam perjalanan kita lebih kurang berapa? Ada 300 lebih? 200 lebih? Rasanya lebih daripada 200 lah. 200 lebih. Kita cerita dulu tentang ni lah, penggunaan tangki bahan api. Okay, untuk tangki bahan api dia kan, saiz motor tangki bahan api dia 14 liter. Jadi untuk penggunaan bahan api dia boleh pergi lebih daripada 180 hingga 250 km. Berpandukan dengan cara kita tunggang motor ni lah. Dia ada berapa mode? Sebenarnya dia ada 5 mode. 3 mode biasa, 2 mode user. Yang mode biasa tu Street, Rain dengan Sport. Lepas tu lagi 2 ni mode user. Kita boleh set macam kita punya karakter penunggang tu. Kita boleh set, kita boleh tala sendiri dia punya power, dia punya traction control, slide control dengan lift control. Masa kat Melaka tu kan kita masuk jalan kampung kan, sebelum kita sampai ke Tanjung Bidara tu kan, tentang riding position. Okay, aku cakap dulu. Okay. Aku suka sebabnya dia ringan, chassis dia dapat ringan, menunggang pun menegak, dan juga walaupun hampir 1000 cc dah
kan, big bike 900cc. Bentuk sekali tengok saiz dia macam 250. Betul. Kan? Sebab saya tengok motor ni enjin dia besar, dekat 1000cc. Tapi bila naik motor ni memang sangat senang nak bawa. Memang impress gila dengan motor ni. Impress kan? Impress sangat. Bila saya naik motor ni macam bawa MT-25. Betul. Dia punya HP 119, torque dia 93. Tapi dia punya toki dia tu, kita macam bila kita bawa tu, kita tak rasa macam motor tu macam nak melompat. Dia tak datang mengejut. Tak datang mengejut. Kita pula sikit macam kita teragak-agak lah nak bawa motor enjin besar ni kan. Kita macam senang betul bawa motor ni. Mungkin pada kawan-kawan yang memang dah otai, tak ada masalah lah kan. Tapi untuk beginner pun tak ada masalah. Okey, pendekkan cerita design dia pula. Okey, bagi saya untuk ini V4 lah kan. Dia yang V1 dia punya lampu dia macam V1 dulu ketika aku test dulu dia macam bentuk logo Superman tu. Itu dia macam V2 yang dia ada mata kecil. V3 yang cepat segi bertahu. V4 ada gabung juga, ada sikit. Ada sikit jugalah bergabung dengan dua lampu kecil tu. Tapi dia punya design peribadi aku minat V2. Kau? Macam saya lebih minat V1. V1 Sebab V1 dia nampak lebih ganas. Lebih ganas. Bukan sebab minat Superman lah. Bukan. Okey. Lampu belakang, lampu depan dia LED. Tentang suruhan waktu malam. Suruhan lampu utama dia untuk waktu malam memang sangat jelas. Seperti yang dia beritahu, untuk model ni dia punya suruhan lampunya juga telah dipertingkat. Jadi untuk tunggangan dekat tempat gelap, dekat waktu malam memang lebih terang. Lebih terang. Okey. Sebab kita pun tak nak cerita banyak sangat tentang spek dan apa semua. Sebab kita ride pun kita nak feeling saja kan. Kita cerita tentang perjalanan kita sebenarnya. Bukan cerita tentang prestasi. Sebab prestasi dia memang mantap lah. Kita dah test kat track Sepang tu hari. Memang dia punya braking system very good. Dia punya quick shifter dia mantap. Tapi quick shifter dia dekat mana? Okey, aku test dekat track lain. Quick shifter dia masa kau try kat mana paling best sekali? Atas highway ke, kat corner ke, kat mana? Pengalaman kau? Time corner. Bila ada quick shifter, kalau kita nak corner kan lebih mudah. Walaupun saya bukan kaki corner kan. Saya nak corner pun saya tak adalah melepih sampai ke lutut. Tapi memang best corner dengan motor ni. Satu lagi dia punya subframe dia pun dipertingkatkan. Dia lebih ringan, dia lebih mudah nak ambil selekor. Masa kita dekat bandar belaka, kan jam teruk. Kan? Apa yang kau rasa tak best? Apa yang rasa best masa lalu dekat tengah jam tu? Masa kita kat Kota Famosa tu. Okey, yang best dekat motor ni, dia walaupun besar, berat dia 193 kg, dia senang nak kawal. Nak mencela pun senang. Aku suka sebab tak ada rasa panas. Akulah. Mungkin sebab pakai riding pants ke, kalau jeans ni pun so far tak ada rasa bahang. Selalu kita tengok kalau macam kat motor adventure, motor kembara, ada sistem auto cruise. Tapi untuk naked ni pun dia ada sistem auto cruise. Auto cruise ada ada. Auto cruise ni sesuai untuk dia orang yang nak ride dalam highway especially lah. Ya betul. Kan macam kat macam test kat track tu takkan nak pakai auto cruise kan. Lepas tu satu lagi dia punya menu dia tu. Dia macam ada butang control tu. Kalau macam kita nak setting menu ke apa, senang lah kan. Okey. Apa tu dia punya dia punya clutch tu. Keras ke lembut? Clutch dia lembut. Lembut dibandingkan dengan sistem slipper clutch. Jadi kalau kita nak tarik tu memang lembut lah. Yang dulu pun sebenarnya aku nak ketengahkan untuk model ni. Masa kita test kat dalam bandar tadi lah, lembut lah. Tak ada kita nak lenguh nak ejar gear 1, gear 2 kan. Nisbah gear pun cantik kan. Itu sajalah. Jadi kita tak nak celoteh panjang sangat. Orang kata apa, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kenal dulu motor ni, boleh rasa betapa mudah dan juga berapa seronoknya menunggang motosikal ini di track, di jalan-jalan biasa dan juga di kawasan-kawasan kampung kan. Dan juga kawan-kawan semua terokailah kan kawasan-kawasan luar bandar, untuk kita bukan sahaja dapat menikmati keindahan alam, tapi juga kita dapat singgah, berjumpa, bertemu dengan masyarakat pakcik-pakcik kampung lah, especially. Aku suka lah berbual dengan dia orang tu kan. Tanya kita pasal motor, kita sembang tentang kisah hidup dia orang kan. Itu menarik lah.
Dah lama kita duduk kat bandar ni, especially kalau masuk kawasan kampung tu, itu yang nak carikan kan. Harga pun murah makan. Bakso sedap, cukup rasa. Terima kasih kawan-kawan semua yang selama ini banyak menyokong, memberikan kata nasihat, memberikan kata semangat. Sebenarnya kita orang tak dapat lah nak balas jasa kan. Betul. Atas selama dekat 40 tahun menyokong Roda-Roda especially. Dan insya-Allah kita akan cuba bertingkatkan dari segi penyampaian, dari segi penampilan kan. Semoga usaha kita ini tercapai insya-Allah. Kalau ada kekurangan dalam video ni, kami mohon maaf lah. Tapi insya-Allah kami akan mempertingkatkan lagi dari masa ke semasa. InsyaAllah. Lepas tu kat ruang komen tu boleh juga bagi cadangan kan. Ke mana lagi patut ni? Ke mana lagi kan? Ke mana lagi kita nak pergi kan? Ke mana kita nak pergi, especially dengan Yamaha. Dan sebab ini ride santai bersama Yamaha. So kita akan pergi camping ke mana-mana dengan Yamaha kan. Jadi bagi cadangan lokasi dan juga apa lagi yang perlu kita tambah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Semoga kawan-kawan semua pergi ke mana saja selamat sampai ke destinasi. Menungganlah dengan berhemah, patuhi undang-undang jalan raya, dan jangan lupa share, subscribe, like, dan jangan lupa tekan butang loceng supaya bila kita upload video-video baru, anda dapat lihat dekat notifikasi telefon anda. Betul. Okey, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat maju jaya.